Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, kami bersiaran dari Dewan Aula Bestari, Sekolah Kebangsaan Pengkalan Jaya. Hari ini berlangsung majlis penyampaian sumbangan CSR PTPTN bagi pembelian LED skrin untuk Dewan Sekolah kami. Majlis ini disediakan dengan kehadiran tetamu istimewa serta warga sekolah. Jom kita ikuti liputan menarik sepanjang program ini berlangsung. Assalamualaikum Pengguru Besar. Apakah perasaan Pengguru Besar menerima sumbangan LED skrin ini? Waalaikumsalam. Saya berasa amat bersyukur, amat bertuah dan rasa amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk menerima sumbangan CSR dari PTPTN bagi kita membiayai kos menyediakan satu LED skrin di Dewan Aula Bestari SK Pengkalan Jaya. Apakah harapan Pengguru Besar kepada murid-murid selepas ini? Saya amat berharap murid-murid menggunakan peluang ini untuk meningkatkan kualiti pembelajaran mereka sesuai dengan kemudahan digital yang disediakan oleh pihak sekolah. Dan saya juga berharap guru-guru juga mengambil peluang untuk meningkatkan kualiti PTPC guru-guru demi kemenjadian murid-murid SK Pengkalan Jaya keseluruhannya. Terima kasih Cikgu. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Apakah tujuan utama sumbangan CSR PTPTN kepada sekolah kami? Okey, hari ini saya mewakili PTPTN. Kita sumbangkan RM5,000 untuk skrin LED TV ya. Tujuan kita nak anak-anak di sekolah ni mendapat kemudahan pembelajaran yang lebih terkini. Ya, dengan skrin tu kita harap banyak maklumat-maklumat yang boleh dikongsikan dan dia lebih jelas kepada anak-anak kita untuk mendapat ilmu tu dengan lebih berkesan ya. Jadi itu tujuan dia, kita bantu untuk bagi sumbangan CSR kepada sekolah ni supaya anak-anak kita dipermudahkan pembelajaran mereka dan mereka menjadi anak-anak yang berjaya di masa akan datang. Mengapa pendidikan sangat penting kepada generasi muda? Okey, saya nak tanya, besar nak jadi apa? Cikgu. Cikgu, okey. Kalau nak jadi cikgu, penting tak pendidikan tu? Penting. Kan, kita kena belajar sebelum kita jadi cikgu. Jadi untuk kita menjadi seorang yang berjaya, kita perlu ada knowledge, kita perlu ada pengetahuan. Jadi pendidikan tu penting sebab di sekolah kita mendapat ilmu-ilmu yang sewajarnya dan seterusnya kita sambung pula ke pusat pengajian tinggi, kita dapat ilmu yang kita perlukan nanti apabila kita nak menjadi guru dan kita nak mengajar balik pada pelajar kita. Sebab tadi cita jadi cikgu kan, maknanya takkan kita nak jadi cikgu kita tak belajar. Kita kena belajar dulu baru kita boleh jadi cikgu kan. Jadi ilmu itu, pendidikan itu penting untuk memastikan kita mempunyai pengetahuan, kita mempunyai knowledge yang bersesuaian dengan bidang yang kita nak jadi kemudian hari. Jadi pendidikan itu adalah sesuatu yang kemestian kepada semua anak-anak ya. Dan pendidikan tu bukan berhenti sewaktu kita bekerja. Pendidikan adalah sepanjang zaman. Walaupun pada usia saya sekarang, saya masih lagi kena belajar ilmu-ilmu yang baru yang mungkin dulu kita tak belajar. Jadi pendidikan sepanjang zaman. Jadi kita kena sentiasa mencari ilmu-ilmu yang baru kalau kita ingin menjadi seorang yang berjaya. Terima kasih Datuk Seri. Apa perasaan kamu apabila sekolah mendapat LED skrin baru? Saya berasa sangat seronok dan saya akan ke sekolah pada hari yang akan datang.
Saya berasa gembira dan teruja apabila melihat LED yang baharu dan besar. Saya berasa sangat gembira kerana dapat menonton video-video yang bermanfaat sesama murid-murid yang lain. Saya sangat teruja dan gembira kerana mendapat tengok TV LED yang besar itu. Secara keseluruhannya, majlis hari ini berjalan dengan lancar dan meriah. Sumbangan LED skrin ini pastinya memberi manfaat besar kepada murid-murid dan warga sekolah. Terima kasih kepada PTPTN serta semua penyumbang atas sumbangannya dan sokongan kepada pendidikan. Saya, selaku wartawan cilik, mengucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.